Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi pada hari ini dengan Cikgu Huda dalam kelas sejarah tahun 5. Pembelajaran kita pada hari ini adalah Unit 5, Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Baiklah murid-murid, sebelum Cikgu teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu akan terangkan kepada kamu tentang sinopsis Unit 5 ini. Unit ini membincangkan tentang kedatangan kuasa asing yang menyebabkan berlakunya penentangan oleh penduduk tempatan, dan unit ini juga akan membincangkan tokoh tempatan yang menentang penjajah, sebab penentangan dan peristiwa penentangan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Dalam topik ini, kita akan melihat dan belajar 3 rentetan utama iaitu tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Yang kedua, sebab-sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Dan yang ketiga, peristiwa penting tentang penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Dalam topik ini, kita akan melihat kepada 10 pejuang iaitu terdiri daripada Negeri Kelantan, Tok Janggut, Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbung, Pahang, Datuk Bahaman, Perak, Datuk Maharaja Lela, Negeri Sembilan, Yam Tuan Amtah, Melaka, Dor Said, Sarawak, Syarif Masahur dan Rentak, manakala di Sabah, Mak Saleh dan juga Antanu. Untuk pembelajaran pada minggu ini, kita akan belajar tentang 2 tokoh pejuang iaitu Tok Janggut di Kelantan dan Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu. Jom kita lihat satu persatu. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama lihat perjuangan Tok Janggut di Kelantan. Sebelum itu, mari kita kenali siapakah Tok Janggut. Tok Janggut ataupun nama sebenarnya ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Okey murid-murid, mari kita lihat sama-sama mengapakah penentangan Tok Janggut berlaku. Antara sebab-sebab penentangan beliau terhadap British ialah beliau tidak bersetuju dengan pengenalan sistem penasihat British. Penduduk tempatan dipaksa untuk menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan mereka. Peraturan baharu yang dilaksanakan oleh pihak British menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Apakah peristiwa penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut terhadap British? Baiklah, peristiwa penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut terhadap British pada tahun 1915, Tok Janggut menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. British menyerang balas terhadap Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam Pupuh. Tok Janggut terkorban dalam peperangan dan pertempuran tersebut. Seterusnya, tokoh perjuangan di Terengganu ialah Haji Abdul Rahman Limbung. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada tahun 1868 dan telah meninggal dunia pada tahun 1929 di Mekah. Sebab-sebab penentangan beliau ialah British telah memperkenalkan undang-undang baharu yang menyebabkan rakyat terbeban seperti peraturan tanah untuk petani yang menjalankan kegiatan pertanian. Selain itu juga, British mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya penduduk tempatan enggan membayar cukai. Disebabkan undang-undang yang diperkenalkan oleh pihak British yang membebankan rakyat, jadi Haji Abdul Rahman Limbung telah bangkit untuk menentang British. Di antara peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbung ialah pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbung berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu di Kuala Telemong. Pada 1928, Haji Abdul Rahman Limbung dan petani telah menawan balai polis di Kuala Berang. Disebabkan peristiwa penentangan ini, British telah melancarkan serangan balas terhadap Haji Abdul Rahman Limbung di mana beliau ditangkap di atas tuduhan menghasut dan dihukum buang negeri ke Mekah. Baiklah murid-murid,
Secara ringkasnya, kita telah melihat dan kita telah belajar tentang dua perjuangan tempatan di Kelantan dan juga di Terengganu. Di Kelantan, kita terdapat tokoh tempatan iaitu Tok Janggut. Tok Janggut menentang sistem penasihat British di mana Tok Janggut telah berjaya menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. Dan pula kita ada Haji Abdul Rahman Limbung. Beliau menentang British kerana memperkenalkan undang-undang dan peraturan tanah baharu. Selain itu juga, Haji Abdul Rahman Limbung dia bertindak sebagai peguam dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan British. Okey murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, masih dalam topik yang sama dengan tokoh tempatan yang lain. Jumpa lagi semua. Bye!